Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni Siti berada di Kelantan. Hari raya keempat lah Siti sarapan ni kapitiau ni. Siti makan nasi berlauk. Cik suami makan nasi dagang. Dan Siti ambil juga pulut pagi lah. Anak-anak dia nak makan, Aswad dia nak makan roti gedik dekat sini lah. Orang dia punya ramai, meja sampai orang cakap tak boleh nak cakap lah. Terlalu ramai sangat, tengok nampak kan. Okey, semuanya kita nak pergi sini, dia ada sistem tertentu lah. Sebabnya tu nampak tak, nasi belauk ni, nasi dagang, nasi belauk waktu ni tak ada lagi, belum sampai lagi, bukan belum sampai, dah habis. Ram ke berapa pun tak tahulah. Ni nasi dagang, ni dah ada nasi belauk Siti lah. Jadi sorry lah kalau nampak Siti punya video ni bergegar-gegar macam ni, sebab Siti pakai tangan je. Nasi belauk dia macam ni. Nasi berlauk gulai ayam, simple je lah. Siti nak makan sangat, sebab hari tu pergi tak dapat, sebab habis dia cakap kan. Jadi hari ni Siti makan kongsi dengan Aswad. Dia nak makan roti gedik. Jadi roti gedik tu hanya boleh order 2 saja, tak boleh order lebih, sebab orang ramai sangat. Dia terhad lah, dia bagi macam tu. Nasi belauk Siti dia hanya ada ayam, seketul, sambal, nasi ni banyak lah kalau tengok Siti nak makan kan. Jadi waktu ni Along dia beratur untuk ambil roti gedik lah, roti bakar gedik. Kenapa dia cakap roti bakar gedik? Sebab dia ada telur atas roti tu yang separuh masak tu. Macam tu lah. Siti makan separuhnya. Nasi ni bagi dengan Aswad, sebabnya memang kalau Siti makan pagi tak makan banyak, makan untuk seadanya, untuk makan ubat macam tu lah. Kenapa Siti datang ke Kelantan hari raya ni? Kerana ada kenduri pada hari Jumaat tu, hari raya ketiga tu ada kenduri. Jadi Siti tak ambil video untuk kat kenduri tu, sebabnya apa orang cakap, privasi lah untuk diorang, macam tu lah. Jadi Siti daripada kat Kuantan ni bertolak dalam pukul 9 lebih macam tu lah, sampai kat sana dalam pukul 1:30 macam tu lah. Waktu tu orang tengah sembahyang Jumaat. Jadi Siti tak tahu pergi ke rumah kenduri tu. Kita singgah di mana-mana lah, sebab waktu tu sampai tu orang dah sembahyang Jumaat. Jadi Alung tak sempat untuk solat sama macam tu. Jadi kita tunggu sampailah dalam pukul 2 barulah kita pergi makan macam tu. Sebabnya orang cakap malas lah, orang kata bila orang dah sembahyang Jumaat, mana ramai lah orang makan kenduri, pergi kenduri tu. Begitulah, jadi kita makan seadanya lah. Okey, Siti kongsi pulut pagi dengan cik suami, sebab takutnya tak habis kat sebab Siti memang nak makan pulut pagi ni. Sebenarnya pulut pagi dia kita makan dengan kelapa muda, memang sedap, rasa lemak-lemak macam tu lah. Jadi memang nak makan lah, tapi dia bungkus sikit-sikit macam ni lah ya. Okey, sampai sini je video Siti. Akan sambung lah nanti kalau ada lah yang orang cakap pergi jalan-jalan macam tu lah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.